Malaysia negara kecil je tapi rakyat kita beli kereta lebih banyak dari penduduk Indonesia. Gila betul. Korang bayangkan kan, Indonesia yang lagi besar dan penduduk berkali-kali ganda lebih ramai pun boleh kalah dengan Malaysia. Ini data tahun 2025. Rakyat Malaysia beli kereta baru 820,000 untuk setahun. Rakyat Indonesia pula beli 803,000 kereta baru. So korang bayangkan setiap hari Malaysia jual lebih 2,200 kereta dalam sehari. Boleh imagine tak? Setiap hari 2,000 orang lebih rakyat Malaysia ambil hutang baru. Story ni bukan saya nak cerita bab bangga Malaysia maju ke apa. Tak. Ini realiti yang agak pahit lah. Saya saja research pasal topik ni sebab saja terfikir macam mana kan sales advisor kereta ni boleh dapat komisen besar-besar. Ramai ke orang beli kereta setiap hari? So rupanya bila tengok balik data memang ramai guys. Tak pelik lah setiap hari jam makin teruk kan, terutama dekat KL Selangor ni lah. Satu lagi yang merisaukan, kalau setiap hari 2,000 kereta baru atas jalan, habis tu kereta lama tu macam mana? Tak ke banyak sampah yang terhasil kan? Besi buruk, kereta tersadai dan sebagainya. Korang ada jawapan tak? Cuba komen.